Assalamualaikum, saya Zulkhairi, penulis buku Rahsia di Sebalik Nama. Sebenarnya buku ini bukanlah sesuatu yang terus saya rancang daripada awal. Ia bermula dengan satu perkara yang sangat biasa. Bila semakin ramai orang mula bertanya kepada saya tentang nama. Ada yang mesej secara peribadi, ada yang tanya di Facebook dan ada juga yang mengikuti perkongsian saya di Telegram. Soalannya hampir sama. Apa maksud nama ini? Sesuai tak nama ini? Nama ini okey ke sebenarnya? Dan setiap kali itu, saya akan cuba jawab satu persatu. Saya terangkan makna, saya huraikan maksud dan saya bantu mereka buat pilihan yang lebih baik. Tapi lama-kelamaan, saya mula sedar sesuatu. Ramai sebenarnya nak pilih nama yang baik. Ramai yang nak beri yang terbaik untuk anak mereka. Cuma mereka tak ada rujukan yang mudah. Akhirnya ramai yang pilih nama sebab sedap bunyi atau sebab nampak cantik atau sekadar ikut trend semasa. Sedangkan nama itu bukan sekadar panggilan. Ia adalah doa yang kita akan sebut berulang kali sepanjang hidup. Setiap huruf ada makna, setiap makna ada harapan dan setiap harapan adalah amanah besar sebagai ibu bapa. Sebab itu saya rasa dah sampai masanya untuk saya kumpulkan semua ini. Saya susun, saya tulis dan saya terbitkan dalam bentuk sebuah buku. Supaya lebih mudah dirujuk, lebih tersusun dan boleh dimanfaatkan oleh lebih ramai orang. Maka lahirlah buku Rahsia di Sebalik Nama. Sebab buku yang saya tulis agar kita semua memilih nama dengan ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan. Kalau hari ini tuan-puan sedang menanti cahaya mata atau sedang membesarkan anak, saya doakan semoga setiap nama yang dipilih menjadi asbab kebaikan dan keberkatan sepanjang hayat. Sekarang buku ini dibuka untuk pre-order. Harga asal RM130, tapi untuk tempat terhad hanya RM85. Dan setiap pembelian akan menerima edisi eksklusif khas untuk pembeli terawal. Kalau tuan-puan percaya, nama itu bukan perkara kecil. Saya jemput untuk dapatkan sekarang. Klik link di bawah.